Assalamualaikum, saya Masnah binti Mata dan saya akan memulakan pembentangan pada bahagian pengenalan. Barang keperluan asas merujuk kepada barangan yang menjadi keutamaan dalam kehidupan harian rakyat dan diperlukan secara berterusan bagi menjamin kesejahteraan Antara isi rumah. Contoh utama termasuk ayam, telur, beras, minyak masak dan gula. Kestabilan harga bagi barangan ini amat kerana penting. Sebarang perubahan harga boleh memberi kesan langsung terhadap perbelanjaan pengguna. Fenomena kenaikan harga barang keperluan asas menjadi lebih ketara ketika musim perayaan. Permintaan pengguna meningkat secara mendadak dan memberi tekanan kepada rantaian keperluan kepada dasar awam yang responsif dan berkesan menjadi semakin penting. Baiklah, saya akan menerangkan bahagian latar belakang isu dan pernyataan masalah. Kenaikan harga barang keperluan asas ketika musim perayaan merupakan isu yang berulang dalam lanskap ekonomi Malaysia. Trend ini dapat diperhatikan hampir setiap kali tibanya sambutan utama seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Permintaan pengguna terhadap barangan seperti ayam, telur dan minyak masak meningkat secara mendadak. Peningkatan permintaan mewujudkan ketidakseimbangan antara permintaan dan bekalan dalam pasaran. Gangguan rantaian bekalan seperti kelewatan penghantaran dan peningkatan kos logistik. Isu manipulasi harga serta pencatutan oleh segelintir peniaga turut menjadi pernyataan masalah yang serius. Penguatkuasaan melalui Ops Pantau dan pemeriksaan tanda harga menjadi langkah penting bagi memastikan pengguna tidak dieksploitasi. Assalamualaikum, saya Nora binti Pauzi dan saya akan membentangkan bahagian justifikasi keperluan dasar. Fenomena peningkatan harga barangan asas menjelang musim perayaan bukanlah isu baharu. Sebaliknya, satu pola berulang yang semakin membimbangkan. Situasi ini bukan sahaja menjejaskan keupayaan perbelanjaan rakyat, malah memperlihatkan jurang ketidakseimbangan ekonomi yang lebih khususnya ketara bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Justru itu, dasar kawalan harga diperlukan bagi menangani isu ini secara sistematik. Melindungi pengguna, segelintir peniaga yang mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan berlebihan. Kerajaan perlu campur tangan untuk lindungi pengguna tidak menjadi mangsa eksploitasi. Mengawal inflasi makanan. Lonjakan harga barangan keperluan asas bukan sahaja meningkatkan kos sara hidup, perlu intervensi untuk kawal menstabilkan harga pasaran. Lonjakan permintaan yang tidak seiring dengan bekalan semasa musim perayaan. Dasar bantu seimbangkan bekalan dan mengelakkan eksploitasi pengguna dan pencatutan. Tanpa pemantauan, peniaga tidak beretika untuk mengeksploitasi pengguna. Perlu penguatkuasaan tegas. 5 kepentingan intervensi kerajaan. Pasaran tidak boleh dikawal sepenuhnya sendiri. Kerajaan perlu pantau dan kawal harga. Sekarang saya akan menerangkan maklumat dasar. Maklumat utama cadangan dasar ini untuk menangani ketidaktentuan harga ketika musim perayaan di Malaysia. Kanan kepada kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan dasar yang efektif mengurangkan tekanan kos sara hidup. Oleh itu, bagi merealisasikan maklumat tersebut, beberapa objektif khusus telah digariskan sebagai panduan pelaksanaan dasar. 1. Mengurangkan beban kos sara hidup. Dasar ini bertujuan menangani beban kos sara hidup semakin meningkat, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Lonjakan harga menjejaskan kemampuan isi rumah. 2. Menjamin bekalan, memastikan bekalan barangan keperluan asas sentiasa mencukupi. Kelemahan pengurusan bekalan boleh mengakibatkan kekurangan stok, mencetuskan peningkatan harga. Pengurusan bekalan yang lebih strategik dan sistematik amat diperlukan. 3. Mengawal dan membendung aktiviti pencatutan. Dasar ini membendung amalan pencatutan. Tanpa penguatkuasaan, peniaga berpotensi mengeksploitasi keadaan dan memaksimumkan keuntungan. Pelaksanaan undang-undang yang tegas dan konsisten adalah penting. 4. Meningkatkan keberkesanan sistem pemantauan harga. Peningkatan kecekapan sistem pemantauan harga merupakan antara objektif penting pada dasar ini. Pemantauan yang dilaksanakan secara berterusang dan menyeluruh mampu memastikan harga barangan kekal terkawal, mengelakkan manipulasi harga dalam pasaran. 5. Menstabilkan pasaran dan meningkatkan keyakinan pengguna. Pengekalan kestabilan pasaran melalui dasar ini turut memainkan peranan penting dalam membina keyakinan pengguna. Ketidaktentuan harga menimbulkan ketidakpastian sekaligus menjejaskan corak perbelanjaan serta kestabilan harga mewujudkan persekitaran pasaran yang Salam sejahtera, saya Caroline dan saya akan mengulas bahagian analisis pihak berkepentingan. Analisis pihak berkepentingan merupakan instrumen penting dalam memahami bagaimana sesebuah isu atau dasar memberi kesan kepada pelbagai lapisan masyarakat. Memahami tingkah laku, niat dan interrelasi mereka yang akan mempengaruhi setiap tahap proses dasar. Kelompok pengguna merupakan pihak yang paling terkesan secara langsung apabila berlaku sebarang lonjakan harga barang di pasaran.
Peniaga dan peruncit memainkan peranan kritikal kerana mereka adalah pihak yang menentukan harga jualan akhir. Pembekal dan pengeluar memegang kunci utama dalam mempengaruhi kestabilan bekalan serta kos pengeluaran. Kerajaan pula memikul tanggungjawab besar sebagai penggubal dasar dan badan penguat kuasa. Peranan NGO dan persatuan pengguna tidak boleh dipandang remeh dalam aspek pemantauan dan advokasi. Saya akan mengulas berkenaan cadangan dasar. Cadangan dasar awam merupakan langkah penting yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk menangani isu kenaikan harga barang dan ketidakstabilan pasaran. Dasar yang dicadangkan bukan sekadar bertujuan mengawal harga di peringkat pengguna. Pelaksanaan harga siling khusus pada musim perayaan wajar dijadikan langkah kawalan sementara. Skim subsidi bagi barangan keperluan asas merupakan antara dasar yang boleh memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Kawalan stok perlu dilaksanakan secara lebih sistematik bagi memastikan barangan keperluan sentiasa mencukupi. Penguatkuasaan undang-undang anti pencatutan perlu diperkasakan. Kempen kesedaran harga pengguna juga penting kerana pengguna yang berpengetahuan mampu menjadi pengawal pasaran. Terima kasih Caroline, saya Patrick dan saya akan mengulas lanjut bahagian pelaksanaan dasar. Pelaksanaan dasar merupakan peringkat yang menentukan sejauh mana sesuatu cadangan mampu diterjemahkan kepada tindakan memberi kesan sebenar kepada masyarakat. Perancangan perlu diselaraskan dengan keupayaan agensi pelaksana, ketersediaan sumber serta tempoh masa yang sesuai agar objektif dasar tidak hanya kekal di atas kertas. Agensi terlibat menangani isu harga dan kos sara hidup memerlukan penyelarasan yang jelas antara agensi kerajaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berperanan mengawal harga dan menjalankan penguatkuasaan serta memantau aktiviti peniaga. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi tumpuan kepada bekalan makanan. Kerjasama antara kedua-dua kementerian ini penting. Sumber yang mencukupi perlu disediakan memastikan dasar dapat dijalankan dengan lancar dan berterusan, merangkumi peruntukan kewangan untuk tujuan subsidi serta kos operasi. Tenaga kerja penguatkuasaan yang mencukupi tanpa sokongan sumber yang kukuh. Pelaksanaan dasar berisiko menjadi lemah. Tempoh pelaksanaan, pendekatan strategik melaksanakan dalam fasa 1 hingga 2 bulan sebelum musim perayaan, sepanjang tempoh perayaan diteruskan. Selepasnya, pemantauan diperlukan bagi memastikan kestabilan harga. Saya akan menyerahkan kepada rakan seterusnya. Dipersilakan, Muhammad Fares. Terima kasih Patrick. Saya Muhammad Fares dan saya akan mengulas lanjut bahagian strategi pelaksanaan dan pengawasan. Strategi pelaksanaan dan pengawasan dasar kawalan harga memainkan peranan penting. Pelaksanaan pemeriksaan harga secara berkala di pasar, premis perniagaan dan pasar raya. Memastikan peniaga mematuhi harga siling yang telah ditetapkan. Sistem aduan pengguna seperti talian hotline dan aplikasi mudah alih perlu diperkukuh. Pemantauan berkala oleh agensi kerajaan seperti KPDN melalui operasi khas. Tindakan undang-undang yang tegas perlu dikenakan terhadap peniaga. Seterusnya, saya akan menerangkan cadangan dan risiko pelaksanaan. Pelaksanaan dasar kawalan harga tidak terlepas daripada pelbagai cabaran dan risiko. Ketidakpatuhan dalam kalangan peniaga, menaikkan harga melebihi harga siling atau menyembunyikan stok, risiko kekurangan bekalan barang asas, kos subsidi yang tinggi kepada kerajaan, kelemahan dalam penguatkuasaan seperti kekurangan tenaga kerja dan sumber logistik. Seterusnya, saya serahkan kembali kepada rakan saya. Seterusnya, saya terangkan petunjuk kejayaan dan penilaian dasar. Penilaian terhadap kejayaan sesuatu dasar menjadi langkah penting menilai sama ada pelaksanaan memberi kesan kepada masalah. Melibatkan perubahan tingkah laku pasaran dan respons pengguna. Tahap keberkesanan penguatkuasaan di lapangan. Mengenal pasti kelemahan dasar dan melakukan penambahbaikan. Kestabilan harga. Kestabilan harga semasa musim perayaan menjadi petunjuk utama. Harga barangan keperluan kekal dalam julat yang terkawal. Walaupun permintaan meningkat, mekanisme harga siling dan pemantauan pasaran.
berfungsi dengan baik, membantu mengurangkan tekanan kewangan isi rumah. Pengurangan aduan pengguna sebagai tanda isu manipulasi harga berkurang. Pengguna kurang membuat aduan berkaitan harga tidak munasabah. Tahap pematuhan peniaga semakin baik. Penguatkuasaan yang lebih ketat memberi kesan pencegahan. Penilaian perlu dilihat bersama data lain. Bekalan mencukupi. Kecukupan bekalan barang di pasaran merupakan indikator penting. Pengguna tidak menghadapi situasi kehabisan stok. Sistem pengeluaran, pengedaran dan import berjalan lancar. Koordinasi antara pembekal dan kerajaan lebih baik. Membantu mengelakkan panik pengguna. Kepuasan pengguna. Peningkatan kepuasan pengguna menggambarkan dasar memberi manfaat. Itu Pak Chan. Harga lebih berpatutan dan bekalan mudah diperoleh. Aduan diambil tindakan dengan cepat. Tahap keyakinan terhadap sistem meningkat. Membentuk hubungan yang lebih seimbang antara pengguna, peniaga dan kerajaan. Saya akan mengulas lanjut bahagian kesimpulan. Isu kenaikan harga barang asas memberi kesan langsung kepada kehidupan harian. Tekanan harga berpunca daripada gabungan pelbagai faktor. Pelaksanaan dasar kawalan harga menjadi pendekatan penting, memastikan keseimbangan antara kepentingan pengguna dan peniaga serta mewujudkan pasaran yang lebih stabil, telus dan adil.